Kuala Lumpur, 9 Disember, DAP hari ini menggesa Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan reformasi bermakna dalam tempoh 6 bulan akan datang. Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke berkata jika gagal, parti itu akan menilai semula peranan dalam kerajaan. Jelasnya, perkara itu tidak bermakna DAP akan menarik balik sokongan terhadap pimpinan Anwar, sekaligus berisiko mencetuskan ketidakstabilan politik. DAP tidak akan membiarkan kerajaan ini tumbang sehingga pilihan raya umum akan datang. Ini kerana kita pegang 40 kerusi, jika tarik hanya 2 kerusi, kerajaan tidak akan tumbang. Tetapi jika kami menarik ke semua 40 kerusi, kerajaan akan runtuh, katanya. Kenyataan itu selepas kekalahan DAP dalam pilihan raya negeri Sabah pada 29 November yang mana parti itu tewas di kesemua 8 kerusi ditandingi. Susulan itu, kepimpinan pusat DAP mengadakan mesyuarat sebelum berjanji untuk mempercepat reformasi bagi mendapatkan semula keyakinan awam.